you all ada idea tak? Kalau aku bagi idea ni macam mana So kita boleh gunakan teknik pros and con ataupun advantage dan disadvantage. Okay, now saya nak minta Dr. Azlina. Ada Dr. Azlina? Dr. Azlina? Silakan Dr. Azlina mana? Silakan. Kita bagi satu tepukan murah pada Puan Dr. Azlina kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Azlina Abdullah. Saya daripada Aspro Bersatu Consulting, which is tu syarikat yang menjaga syarikat yang tidak mempunyai HR. Basically adalah HR consultant lah kita cakap. Okey, Dr. Azlina. Okey, ni dengan menggunakan teknik pro and cons saya nak tanya doktor, apa kelebihan ataupun kenapa orang perlu outsource dari segi HR ni? Okey, silakan boleh gunakan teknik pro and cons. Silakan puan. Okey. Kalau kebanyakan syarikat sekarang, okey, kita pandang kepada ke arah kehadapan lah. Especially kepada business owner. Sekarang zaman kehadapan ni zaman orang berjimat. Okay, so zaman berjimat yang mana kos-kos yang mungkin dirasa boleh dikurangkan, dia akan kurangkan. So keperluan untuk ambil outsource ni adalah salah satu perkara yang perlu dititik beratkan juga. Okay, iaitu yang pertama. Yang kedua adalah apabila dia mengambil outsource, dia mengurangkan beban. Beban yang mana dia nak menjaga pekerja kan, especially dalam bahagian human resource kan. Pekerja ni maaf saya sebut, kadang-kadang ada yang membebankan pihak majikan juga. Sebab kadang-kadang dia akan jadi stuck dekat situ. Sekiranya majikan stuck dalam menguruskan pekerjaan dia ataupun pekerja dia, dia tak boleh nak fokus kepada marketing dia, dia tak boleh fokus kepada bisnes dia. Jadi bila dia ambil HR outsource ni, dia akan lebih fokus kepada marketing lah. Okay? Jadi disadvantage dia adalah atau keburukan dia kalau dia mengabaikan tentang pengurusan pekerja atau mengabaikan pengurusan sumber manusia, dia akan duduk di takut yang lama lah. Dia akan kat situ sahaja. Alright, thank you so much. Kita bagi satu tepukan murah pada Dr. Azlina.